Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Hari ini adalah hari Ahad, 26 hari bulan 4 2026. Hari ini kira hujung minggu kan. So kami santai-santai je guys. Kami nak pergi ambil Alfa dekat sekolah kerana dia ada macam training lah, training untuk satu program singkatan pada kemahiran amal Islami. Dia wakil sekolah untuk peringkat hulu langat. Jom guys saksikan vlog harian kami hari ini, khusus untuk tatapan anda semua. Memang terbaik. Boh. Oh yes, love sekali. Okay guys, kalau korang tengok video ini, maksudnya saya dah upload tu vlog, iaitu vlog sempena hari anugerah kecemerlangan untuk sekolah Alfa. So kalau korang belum lagi tonton video tersebut, boleh cari dalam playlist kami. Memang terbaik boh. So tadi Mama cerita Alfa tadi start jam berapa tadi? Semalam saya baru post on call. Saya balik tadi dah lambat dah, dalam pukul 9 lebih. So Mama yang hantar Alfa tadi. So boleh Mama cerita hari ni macam mana Alfa tadi? Start pukul 9 pagi. So tadi kita keluar awal sikit, kita breakfast dulu dekat kedai makan kat situ. So doakan Alfa ya. Okey, untuk Kamil ni, Alfa dia terlibat dalam pertandingan tulisan khot. So pertandingan ni insya-Allah akan berjalan pada 8 Mei di SRA, Sekolah Rendah Agama Nanding Jaya. Nanding Jaya ke Nanding Sri Nanding kan? Sri Nanding macam tu guys. So guys, kalau korang tahu kat mana sekolah SRA Nanding tu, boleh komen dalam ruangan komen. Terbaik boh. So pada kami terkejut jugalah Alfa terpilih kan, sebab tak ada angin, tak ada ribut guys. Tiba-tiba dia cikgu dia ada WhatsApp Mama tak kebenaran lah untuk stay dekat sekolah pada hujung minggu, which is hari ni. So Mama tanya lah cikgu tu, untuk latihan apa? So cikgu tu cakap untuk latihan Kamil, perunsukan Islamic program lah. Contoh dia macam ada nasyid, syarahan, bercerita, ada tilawah, dan salah satunya adalah tulisan khot. Ini bagus lah pada kami. Dekat sekolah ada pertandingan, ada aktiviti seperti ini. Dia boleh cungkil talent anak-anak kita. Dia boleh membina confident pada anak-anak kita guys. Dia boleh juga membina tu jati diri pada mereka. Benda-benda macam ni bagus lah, dia di-train daripada awal. Memang terbaik boh. Sejujur-jujurnya lah, Alfa dah menyertai pun dah cukup blessed, dah cukup rasa good for her lah. Whatever yang dia join ke apa ke, kita akan support untuk dia. No matter menang kalah, itu second lah. Kalau menang adalah bonus untuk dia. Tapi kita actually dia dah masuk pun, offer diri untuk join tu pun satu kemenangan dah. Kita doakan yang terbaik. So kami masih lagi on the way nak ambil Alfa. Traffic hari ni kereta banyak, tapi smooth lah. Lepas ambil Alfa nak pergi mana pula? Lepas kita ambil Alfa ni, kita nak cari barang, skip sekejap nak fikir barang apa. Cari barang keperluan, contohnya macam sabun macam tu. And then kita nak cari slipper Alfa. Kita terlupa, asyik beli kasut je kat dia. Nak beli yang baru lah, nak ganti kan, sebab dah satu side tu dah terputus guys. Dari segi cuaca pula, jam menunjukkan dah pukul 12. Suhu dia 33 darjah Celsius guys. Sentiasa keep hydrated guys, kurangkan aktiviti luar. Okay guys, kami nak mengucapkan tahniah kepada The Pocket Rocketman. Malam ada pertandingan lumba basikal kiring peringkat dunia yang berlangsung di Velodrome Nilai guys. Alhamdulillah guys, Datuk Azizul Hasni menang podium guys, nombor 1 guys. Memang aksi world class guys. Dan last lap tu kejutan guys. So memang sangat-sangat padu guys. Sangat berterima kasih pada our The Pocket Rocketman. Okay, so depan sikit lagi dah nak masuk sekolah Alfa lah. Welcome to sekolah Ar-Rahman. Okay guys, Mama tengah ambil Alfa. Alfa baru selesai dia punya ni lah, latihan di apa untuk program Kamil. Jadi kita tanya Alfa macam mana, apa punya experience hari ni, padu ke tidak. Tu Adam, bye bye. Baby duduk depan. Baby, Assalamualaikum. Siap. Okay, Bi, cerita ni macam mana? Oh, dah dengar dia orang call speaking. Oh, betul. Hai.
Kat depan tempat dia Bi, ada Adam Hmm. Dah. Tu Luqman kan Bi kan? Betul tak? Bapa ingat nama dia? Ha, mana? Yang tadi besar-besar yang dia. besar-besar tu nama apa? Faid. Oh bukan Luqman. Bukan dia tu Luqman. Mana ada muka dia macam Fakihah lah. Sebab dia abang Fakihah. Oh. Jadi lima. Dah. Dan Nabi, biasa ini letak sini. latihan Kamil. Betul tak? Okey, latihan dia. Cikgu bagi nasi lemak. Tunjuk. Sini. Ni, cikgu ada bagi nasi lemak. Ni apa ni? Untuk breakfast. So tak makan lagi lah tadi. Tapi Afan cakap Afan nak makan nanti. Orang ni dah makan dah. Ada minta makan lagi? Sebab baby Afa dah makan tadi breakfast kan? Kau apa cakap makan breakfast? Waktu breakfast tadi Afan makan nasi pula. Apa? Apa dia nama yang kuning tu? Lupa dah. Nasi Masala dia nasi impit dengan Masala kuah. lodeh. Masala dia. Masala lodeh dengan dengan nasi impit. Oh. Lepas tu Afan makan roti bom. Okay. Dekat mana makan tadi? Afan makan dekat Diju. Dekat sana Diju kan? Diju. Kedai tu macam mana? Best tak kedai tu? Kedai tu best. Ramai orang. Ada kawan baby juga. Oh. Siapa? Cuba cakap siapa yang join dalam apa ni program kami tu, siapa yang join? Untuk Afa punya Hot. hot lah. Yang Alfa masuk lagi. Afa, Adam, Akak Nawal dengan Abang Faid. Tu ada sekolah menengah juga? Sekolah rendah. Diorang dah jam 5, kita orang dah jam 3. Okey. Latihan tu dia start pukul 9. Lepas tu pukul 10 macam tu kita orang makan lah. Cikgu ada bagi biskut. Kita makan lah. Oh. Lepas tu sambung balik pukul. Lepas tu kawan baby ada bagi, kawan Afa ada bagi coklat koko jelly. Jadi Afa makan lah. Lepas tu sambung sebelum pukul apa? Lepas tu sambung pukul 10 macam 10.30. Sampai lah jam Sampai jam 12. 12. Berlatih dekat kelas 5 Salman. 5 Salman. Oh tu kelas Imam Salman. Kelas dia Safa ada kipas, aircon. Kau ada tadi Mama nampak? Ada. Cikgu buka semua. Aircon yang kipas dua-dua cikgu buka dia. Jam pertengahan tahun 2026 ni. So lepas ni mungkin kami nak limitkan sikit lah dia daripada banyak tengok kartun tu. Nak dia fokus sikit dia punya dari segi apa, dia punya akademik tu. Sebab so PTT PPT okey. So untuk PPT ni adalah second ujian dia untuk tahun ini. Get back balik dah dia punya rekod dia tu. Sebab apa ni dia jenis dia kena warm up dulu guys. Slow steady. Dia macam itulah macam kita cerita tadi tu Datuk Azizul Hasni guys. Dia jenis macam tu. Dia bila hujung-hujung tu baru dia pecut. Itulah Afah yang kami kenal lah. Tak payah. Tengok guys, bila ada anak perempuan guys. Ni, apa tengok buat apa ni apa? Apa? Ya, Tengok buat apa ni? make up. Ni, guna tester eh? Ya guys. Dia kecil guys, dah pandai dah guys. Dah pandai pakai make up guys. Ni belajar dengan mama dia ni. Ha? Kau pergi tunjuk hasil dia. Kita sekarang dekat apa tu dekat Watson. Habis, tunjuk hasil dia. Tak. Best. Best apa suka? Ya. Suka apa? Benda-benda make up. Cerita tunjuk tu. Kat tepi tu apa yang apa guna tadi? Ni aku Okay. Wah, cantik. Okay guys, ni mama beli
buat apa. Guys, panas gila guys. Panas gila guys. 33 darjah Celsius. Panas. Okay guys, sekarang ni Mama tengah beli air kelapa. Ni. Oh, Mama beli tambahan Ya. Dia ada kelapa dengan buah rojak Mama beli jenis kelapa dengan rojak. Oh, wow. Ada nampak ada macam papaya tu, ada betik. Wow. Kedai ni memang kalau korang duduk di sekitar bandar Tun Hussein On, korang mesti kenal guys. Di tepi jalan je guys. Okay guys, settle. Kita sudah beli air tebu. Wow, frozen. Lepas tu dengan air pandan. Air kelapa pandan Air kelapa pandan. okay. Maksudnya memang sangat sedap guys kelapa pandan ni. Sebab dia tak perlukan gula. Dia sangat manis. Dan juga ais pun terbayang sebab dia sangat refreshing. Baik. Sekian saja vlog hari Ahad kami hari ini, iaitu 26 hari bulan 4 2026. Kali lagi kita buat vlog santai-santai je guys. Kami dah settle ambil Alfa. Kita dah interview Alfa macam mana dia punya perasaan dia hari ni. Kami dah beli beberapa barang keperluan dekat Yombit di Bito, di BTHO Ceras. Anyway, thank you for watching sehingga ke akhir rancangan. Jasa anda, macam biasa kami cakap, sangat-sangat kami hargai. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan. Sehingga berjumpa lagi untuk vlog-vlog yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Terbaik. Bye. Oh yes. Love sekali.